Pakar Sembelihan Muda Alik ini adalah cetusan idea saya bersama dengan anggota AJK, Jawatan Kuasa Masjid, KRT Sungai Batu Pahat. Kami sama-sama bekerjasama untuk menzahirkan produk ini berasaskan apa yang telah disyariatkan dalam hukum sembelihan yang kami guna pakai untuk memudahkan kerja-kerja sembelihan dan mengelak daripada stres binatang dan untuk keselamatan penyembelih dan petugas, mengelak daripada kecederaan. 8 minit ke 10 minit untuk satu ekor, berbanding sembelihan yang sebelum ni ada yang setengah jam, ada yang lembu tu agresif. Sebab lembu yang kami sembelih kebanyakan lembu yang tak bertali lah. Kalau harapan saya tu tinggi, kalau boleh tu kita nak angkat martabat syiar Islam. Nampak dengan peralatan ni proses sembelihan Islam lebih tersusun, cara sembelihan moden berbanding dengan sembelihan tradisional. Kalau kita tengok dalam tahun ini saja beberapa kes kemalangan yang mengakibatkan meragut nyawa haiwan terlepas, kecederaan petugas, kecederaan penyembelih dan menyebabkan nyawa penyembelih. Jadi di sini kita lahirkan penggunaan ini untuk seluruh umat Islam di Malaysia atau ke luar negara.